So menyentuh tentang KP Azam Baki. Tadi ada orang sebut tentang Kamil kan. Dia kata Kamil hanya menyentuh RCI kepada apa saham, bukannya kepada korporat mafia. Saya tertarik tuan-tuan. I mean, saya tak tahulah Kamil ni dia lawyer, Kamil ni lawyer tuan-tuan. I mean, dia macam saya lah, dia tak praktis. Tapi dia belajar undang-undang. Kamil ni sama ada dia tak faham, which I doubt dia tak faham. Dia orang budak yang bijak. Kamil ni budak bijak tau. Ataupun dia ni cuba untuk yalah bangkai gajah nak ditutup dengan dengan pelepah kelapa ni memang tak boleh nak kena tutup lah. So kita kena faham satu perkara. Okay, DAP sekarang dah buat bising. Rafizi kata dia tu. The only way Anwar akan dengar bila DAP bising. So Ram Kapal hari ini telah membuat usul untuk membincangkan tentang saham Azam Baki, ditolak oleh speaker. Which tak pelik lah sebab speaker ni dia biasanya dia akan mengutamakan hal ehwal kerajaan, undang-undang perkara-perkara melibatkan kerajaan lah, walaupun dalam kapal yang orang kerajaan, tapi biasanya tentang undang-undang dan sebagainya. So usul-usul peribadi, usul-usul yang sebegini biasanya dia akan ditolak ataupun dia akan letak ke belakang. Okay. Tetapi hari ini MP daripada Melaka DAP telah mengemukakan satu pandangan yang amat tegas, dan Hasan Karim pun juga mengemukakan satu pandangan yang amat tegas. Hasan Karim mengatakan yang patut disiasat Azam Baki, kenapa nak kena intimidate Rafizi? Kan? Which is a valid question. Kenapa nak intimidate Rafizi? Kita duk sibuk Rafizi. Azam Baki itu terlepas tiba-tiba. Semua dia cuba ni macam ni tuan-tuan. This is a classic red herring punya taktik tau. Taktik red herring, apa dia buat ialah okey, dia berlaku kekecohan kat sini ataupun smoke screen kecohan yang berlaku kat sini, untuk dialihkan perhatian, dia create suatu benda yang lain. Tengok ni masalah kat sini. Tapi sampai kita dah lupa apa yang berlaku kepada Azam Baki. So hari ini DAP tak nak termakan dengan benda itu. Dia kata either he go or we go. He has to go or we will go. Maknanya apa? DAP bagi warning. This is a warning. Dan orang DAP ni dia tak akan cakap kosong-kosong, melainkan dapat kebenaran daripada bos dia. In fact, Anthony Locke lah yang mula-mula mengemukakan pandangan, antara yang pandangan dia mengatakan bahawa kena buat RCI, Royal Commission of Inquiry, dan Hasan Karim setuju. Royal Commission of Inquiry hendaklah dilakukan bagi menyiasat dua perkara besar. Satu tentang Azam Baki, saham dan sebagainya, tetapi yang kedua tentang dakwaan korporat mafia di dalam SPRM. Dan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat menghubungi Tun Tengku Maimun, kan mungkin Anwar kata saya tak boleh, mustahil lah kan, tapi katakanlah saya boleh hubungi beliau. Ya, saya boleh hubungi beliau, jangan risau. Macam lakonnya, ya betul, semalam. Okay, tak payah cerita yang itulah tapi saya boleh hubungi beliau kalau nak lah kan, kalau nak. So saya dah sebut hari itu bahawa RCI is the next best place to go. Cuma tuan-tuan, bukan saya risau, apa yang dia orang risaukan tentang RCI ni? Tuan-tuan rasa apa yang dia akan terbongkar tentang RCI ni? Bagi saya, kalau RCI ni dilakukan dan dia dibuat dengan lebih telus dan sebagainya, dia akan mendedahkan bukan setakat Azam Baki tau. Bukan sekadar Andy Lim, bukan sekadar Victor Chin. Tetapi dia juga mendedahkan satu lagi player bernama Farhash Wafa Salvador. Dia akan mendedahkan satu lagi player bernama Farhash Wafa Salvador. Kerana bila kita menyentuh tentang MMAG, kita menyentuh tentang Velocity, Farhash ada berkaitan dengan kedua-dua syarikat tersebut. Directly or indirectly. Directly di dalam MMAG, dia adalah pengurusi MMAG sebelum dia jual saham secara tergesa-gesa pada bulan Januari tahun ini. Dan juga MMAG ni adalah syarikat yang meminjam ataupun dia take a loan daripada Velocity. Di mana sewaktu dia jadi, I don't know masa dia jadi pengurusi atau tidak lah kan. But dia berkaitan, dan Azam Baki ada saham di dalam Velocity. So RCI ni dan yang menarik, DAP dah semakin berani. Dia bagi Jumaat ini tuan-tuan, kata putus, dan berkemungkinan DAP akan keluar daripada kerajaan Madani ni bukan bulan Julai dah. Dia akan keluar mungkin awal bulan depan dah. Kalau Anwar Ibrahim masih lagi berkeras soal RCI tersebut, Anthony MP daripada Melaka tu, apa nama dia, menyatakan kami nak keputusan RCI dibincangkan pada hari Jumaat ini, atau diputuskan, saya ingat salah satu. This Friday, no play dah tuan-tuan. Tak ada main-main dah.
Ini serious matters lah. Bila DAP dah bersuara, no play-play. Either he goes or we go. Either he go atau kami kena pergi. Kami tu siapa? Kami tu DAP, tuan-tuan. Ram kapal dah berbunyi. Ram kapal dah berbunyi. Ini orang besar-besar dalam DAP. Anthony Locke dah berbunyi. Kita perlu melakukan RCI. Mamat tu, saya lupa nama dia. MP Melaka tu. Dah berbunyi. So DAP dah mula berbunyi, dah mula mendesak. So saya tanya pada Ceplos, DAP tu hero juga ke? Kan? Adakah lepas ni Ceplos akan mula menyerang DAP? Kan? Aduh. Teruk, tuan-tuan. Oh, ada yang komen. Masa Iswardi pegang jawatan tersebut, dulu tak ada cakap macam ni. Siapa kata? Awak pernah tengok live saya masa pegang jawatan dahulu tak? Nampak sangat baru apa orang kata tengok. Lepas ni Ceplos bakal disucikan malaun sebab lawan DAP. Tolong maki DAP sekali. So sekarang ini DAP dah mula bersuara. Although it's already too late, dan ahli parlimen tu kata kalau kami tidak menyuarakan perkara ini, benda ini adalah sentral kepada pengundi-pengundi Cina, tuan-tuan. Sentral kepada pengundi-pengundi Cina. Sebab yang terlibat adalah mereka yang kena ugut oleh korporat mafia itu adalah pemilik-pemilik besar syarikat-syarikat yang berbahasa Cina, warga negara Malaysia. Mereka adalah orang-orang Cina yang diugut menggunakan SPRM. Mereka terpaksa menjual syarikat mereka dengan harga yang lebih murah kerana perkara tersebut. Jadi dia akan efek kepada Cina dan juga bukan Melayu. Dan juga orang Melayu, kepercayaan orang Melayu terhadap institusi, terhadap ketelusan. Dan paling teruk, tuan-tuan, Azam Baki itu satu hal lah. SPRM itu satu hal lah. Paling teruk bila Anwar Ibrahim tiba-tiba kata, takkan kita nak caci maki dia sedangkan dia buat kerja. That is a disaster move by the Prime Minister. Satu tindakan yang sebenarnya very damaging to Anwar Ibrahim. Segala image puluhan tahun dia sebagai reformis, tuan-tuan, going down the drain hanya kerana dia dilihat membela orang seperti Azam Baki dan SPRM. Tuan-tuan, kita macam ni, kita bukan kata Azam Baki itu bersalah, SPRM itu bersalah. Tak. To the very least, kenapa engkau takut sangat nak buat siasatan? Kenapa nak takut sangat buat RCI, Royal Commission of Inquiry? Kenapa takut? Dulu dengan Mahathir, Batu Putih, kita buat RCI. Kenapa tak kata, baik, saya sebagai Perdana Menteri, sepatutnya dia jangan cakap macam tu, jangan melindungi. Dia Perdana Menteri, itu saya kata tadi, separation of power, pengasingan kuasa. Azam Baki adalah eksekutif. Perdana Menteri adalah legislature. Tapi bila legislature melantik eksekutif, tiba-tiba dia kata, why should I terminate Azam Baki? Why should I terminate Azam Baki? Are you questioning my appointment? Yes, we are. Adakah your appointment tu perfect? Tak. Yelah, mungkin pada awal dia okay, which is not. Tapi pada awal mungkin pada anggapan dia okay. Tetapi human change, things change. Dan benda ini bukan berlaku pada zaman kau. Bukan berlaku pada zaman masa kau sekarang ini baru bermula corporate mafia ni. Dia dah disebut oleh Bloomberg berlaku sejak 2007, tuan-tuan. 2007 ni, almost 20 years ago. Dah 20 tahun benda ni berakar di dalam SPRM itu sendiri. Kan, kita tak menyadari sehingga recently Bloomberg yang sebarkan. Oh tapi Azam Baki telah pun menyaman Bloomberg. Nampak sangat Bloomberg tu fitnah. Belum masuk mahkamah gitu, tuan-tuan. Azam Baki juga pernah menyaman tentang isu saham dia yang wartawan C4. Dia tarik balik saman tu pada tahun 2004. Dia saman 2024. Dia saman 2022, 2024 dia tarik balik saman 10 juta. Ini dia saman 100 juta dia boleh tarik balik. Sebab dia yang mulakan saman. Bayangkan nanti kalau dibawa ke mahkamah, diheret Azam Baki on oath di atas kenyataan bersumpah. Ini kita kemukakan bukti. Exhibit 1, memo. Exhibit 2, videotape. Exhibit 3, interview. Exhibit 4, Exhibit 5, Exhibit 6, ini, ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak, mengaku atau tidak. Itu yang dia takut tu. Sekarang ni nak kena bayang-bayang lah, sama lah dulu. Tapi nanti boleh tarik balik.
kan, in hope, dengan harapan Perdana Menteri akan campur tangan lah kan, bercakaplah dengan Bloomberg tu. Tapi Bloomberg ni dia bukannya berita harian, dia bukannya TV3 boleh main ugut-ugut dengan Perdana Menteri, dia international news tuan-tuan. Dia punya reputation is on the line. Kalau tiba-tiba dia tarik balik dan dia dikatakan memfitnah, dia lost. I mean, the only thing yang Bloomberg ni adalah reputation dia. Tapi dia Yahudi, dia ni adalah, itu alasan engkau. Kita tak menjawab persoalan adakah kenyataan dia betul atau tidak. Kalau kita nak kita rasa kita berada di pihak yang benar, kalau SPRM berada di pihak yang benar, dia akan kata, apa masalah buatlah RCI, saya sanggup. Saya tak ada masalah, I will take a garden leave. Garden leave maksud cuti lah. Kan, saya explain it, saya plus tak faham garden leave tu apa. Garden leave tu cuti. I will take a garden leave. There will be someone who will be taking my place, my predecessor will be taking my place, and I'm open for any inquiry or any Royal Commission of Inquiry, apa orang kata, set up by the government. Apa takut? Apa masalahnya? You have a case against you. Kan? You have a case against you. Yang hari ni buat tiba-tiba apa yang Exco Terengganu tu, AMK mengatakan hendaklah berehat kerana ada siasatan terhadap beliau. Daripada Exco lah. Wah, yang tu laju AMK Terengganu kata, yang Azam Baki ni apa? Tak ada statement Tak ada statement. Kes Terengganu tu, kenapa pihak SPRM peram lama sangat? Saya percaya sebenarnya, ni pandang anggapan saya lah kan, I don't know. Ini anggapan saya. Sebenarnya kes tu dia orang tak nak bawa. Sebab kes tu terlalu kecil tuan-tuan. Yalah, Ketua Exco Terengganu nak lantik anak dia orang masuk dalam kerja di GLC. Bagi saya, yalah, bukanlah satu dia songlap duit ribu, tak ada. Memanglah satu kesalahan salah guna kuasa. Tapi bagi saya benda tu untuk dia nak divertkan isu SPRM, isu Azam Baki dan juga SPRM. Dia kononnya nak divert, SPRM telah berjaya tangkap Jerome, iaitu Exco pas ni tuan-tuan. Kita telah tak berjaya menangkap Jerome. Which is, betul lah, tak salah benda tu. Dia ingatkan kita rakyat akan divert dan akan bercakap tentang benda tu je lah. Oh, no. Nihihe. Tidak. Kita bukan sebodoh itu tuan-tuan. Kita bukan sebodoh itu. Kau tangkap, bagus. Dakwa, teruskan. Cepat pula dia dakwa Tapi bab Azam Baki, sebab kenapa? Siapa nak sesat Azam Baki? Azam Baki nak sesat Azam Baki. Aduh, ya tuan-tuan.